Sayang ulama sebenarnya, kalau kita sayang ulama yang sebenarnya, bukan sayang ulama hanya yang duduk dalam parti kita. Itu dah betul. Tu sayang parti kita. Tu asabiyah dia panggil. Sayang ke ulama, tapi ulama dalam parti kita saja. Itu dia panggil asabiyah. Ulama lain, ulama parti lain ataupun ulama musuh politik kita hina, kita caci, kita maki ataupun kita ejek-ejek. Kita buat nganying pula maknanya. Alim ulama yang duduk dalam parti lain, yang dulu masa duduk dalam parti dia dulu, dia hormatlah, dia siung tangan. Dipuji, dia siung tangan, dia hormat apabila keluar dari parti dia. Ataupun yang memang duduk dalam parti lain, ataupun ulama yang atas pagar, yang tak duduk dalam mana-mana parti, ataupun yang duduk dalam kerajaan, dia tak hormat pun. Kadang dia maki, dia ejek, dia keji, dia nganying, dia gelar pula ke ulama-ulama tu. Dia gelar macam-macam. Jadi kalau lagu tu sayang ke ulama, dah betul. Sayang ulama ni kerana Allah. Kita semayang kerana Allah, baca Quran, kita puasa kerana Allah. Sayang ulama pun kerana Allah juga. Sayang ke orang soleh kerana Allah. Kalau kita sayang ke ulama atas dasar asabiyah, atas dasar kepentingan parti, sayang ulama atas nama parti, atas nama nafsu, atas nama puak, tak jadi sayang ulama lagu tu. Tak boleh pahala. Sayang ke orang soleh atas nama kepartian, sayang kepada ulama atas nama kepartian, tak jadi. Tak jadi pahala. Tidak mendapat keredaan Allah. Sayang ulama, tak kiralah ulama mana, kalau dia baik. Kalau ulama tu baik, dia tak maki orang, dia tak gelar orang, dia tak hukum orang. Cuma dia bukan dalam parti kita. Buat apa pula nak beci ke dia? Buat apa kita nak nganying ke dia? Buat apa kita nak kutuk dia? Buat apa kita nak gelar dia? Buat apa kita nak anggap ulama tu ulama yang tidak berjuang Islam. Juang Islam ni kan benda luar. Orang buat bank Islam, juang Islam. Orang buat Universiti Islam Antarabangsa, juang Islam. Orang buat Amanah Ikhtiar, juang Islam. Orang buat tabung haji, jabat agama, dan macam-macam lagi sekolah-sekolah agama, itu juang Islam lah. Juang Islam ni bukan sekadar nak buat hudud Ru 355. Juang Islam ni hudud dengan Ru 355 sebahagian, tapi bukan hak tu saja. Bukan hak tu saja. Jadi Islam ini kena tengok dengan keluasan dia. Dan kita kena faham. Balik ke cerita tadi, sayang ulama. Kita napi orang lain sayang ulama. Kita kata orang lain tak sayang ulama. Orang lain benci ke ulama. Orang lain kutuk ulama. Dia sayang ulama. Tapi kita dapati mereka tu sayang ulama, ulama parti dia saja. Kalau ulama parti dia saja, ataupun ulama yang sokong parti dia saja. Ulama lain bukan ulama parti dia, tapi ulama tu sokong dia. Barulah dia kira ulama, kira orang soleh, kira orang bagus, kira betul. Maknanya dia tak maki, tak caci. Tapi kalau kena ulama lain, dia buat nganying, dia buat mempersenda-sendakan, dia gelar. Ni tak betul. Sayang ke ulama lagu ni, tak cara Nabi ni. Tak cara yang Allah ajar ni. Bukan hak Quran ajar, hak hadis ajar. Hak Allah ajar sayang ke ulama, ulama yang soleh, tak kira parti mana. Hak Allah ajar, hak Nabi ajar, hak Islam ajar, kita sayang ke ulama, sayang ke orang soleh ni, bukan kira parti. Kalau kira parti, itu asabiyah, itu nafsu. Sayang orang soleh, sayang ke ulama, kita jangan kira parti, jangan kira mazhab, jangan kira puak. Apabila orang soleh tu soleh sungguh, apabila ulama tu ulama sungguh, ulama baik, walaupun tak duduk dalam parti kita, walaupun duduk dalam jamaah lain, walaupun duduk dalam tabligh, walaupun duduk dalam ABIM, walaupun duduk dalam UMNO, kalau dia ulama yang baik, ulama yang soleh, ataupun orang yang soleh, kita kena sayanglah, kena hormatlah. Jangan kita puja. Ulama parti kita bukan kita suka saja, puja pula, puja. Maknanya gelar ulama ummah, gelar murabbi ummah, macam-macam kita gelar hak parti kita, ulama parti kita. Ulama lain kita ejek, ulama parti lain kita ejek, ulama jamaah lain kita ejek, ulama yang tak sokong kita, tak setuju pandangan kita ejek, kita gelar, kita buat persenda-sendakan. Orang mazhab Syafi'i,
Dia sayang ke ulama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ramai ulama-ulama dia sayang. Orang mazhab Syafi'i sayang. Tapi dia tak benci ke ulama Maliki. Ulama-ulama yang ada dalam mazhab Maliki, dia tak benci, tak kutuk, dia tak nganying. Ulama-ulama yang ada dalam mazhab Hambali ataupun Hanafi. Ni baru betul. Kalau sayang contoh ulama dalam mazhab Syafi'i saja, ini tak betul. Ini menyeleweng. Ini ikut nafsu. Kalau sekadar sayang ulama yang ada dalam mazhab Syafi'i saja, itulah juga orang yang duduk dalam satu parti. Dia sayang ulama dalam parti dia saja. Bukan saja dia sayang hak dalam parti dia saja, dia hina, dia caci, dia gelabulak ulama dalam parti lain. Ini adalah asabiyah, ini adalah nafsu, ini tidak membawa